27. Sudut persamaan. Sudut persamaan antara ulumul Quran dan ilmu tafsir dan usul tafsir yang dapat dinyatakan di sini antaranya adalah satu, aspek persamaan antara ulumul Quran, ilmu tafsir dan usul tafsir terletak pada matlamat pembahasannya. Iaitu ketiga-tiga disiplin ilmu tersebut secara bersama-sama berusaha membongkar ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran dari aspek tertentu. Sebagai contohnya di mana ilmu tafsir bermaksud mengungkap atau menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang samar atau rumit. Adapun ulumul Quran adalah sebuah ilmu yang mengkaji Al-Quran dari berbagai aspeknya secara umum dan menyeluruh. Saya rasa poinnya semua lebih kurang sama je. Pada hari itu dah. Senang cerita, ulumul Quran lebih umum, ilmu tafsir itu lebih khusus menerangkan maksud Al-Quran. Terusnya, persamaan objek usul tafsir dengan ulumul Quran ialah, ni dari sudut usul tafsir. Usul tafsir adalah ilmu untuk mengetahui kaedah mentafsir Al-Quran, dipanggil usul tafsir. Ialah setengah ulama menyebutkan bahawa ulumul Quran dinamakan juga ulumul tafsir, usul tafsir. Hal itu kerana kajian ulumul Quran dan usul tafsir adalah sama-sama membahaskan beberapa masalah yang harus diketahui dan dikuasai oleh seseorang ahli tafsir dalam tafsir Al-Quran. Ulumul Quran, nombor 3, ilmu tafsir dan usul tafsir adalah 3 disiplin ilmu yang dibina untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Iaitu 3 disiplin ilmu yang berpadu dalam berusaha untuk memahami Al-Quran. Baca je lah ya, sebab mudah ya. 4, ulumul Quran, ilmu tafsir, usul tafsir merupakan 3 disiplin ilmu yang saling melengkapi antara satu sama lain untuk mengungkap maksud ayat atau kandungan hukum terdapat dalam Al-Quran. 5, ulumul Quran, ilmu tafsir dan usul tafsir adalah 3 disiplin ilmu yang berusaha untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Selesailah. Saya rasa tak ada isu sangat ya, mudah je ya. InsyaAllah kelas yang ke-20 nanti kita akan bincangkan bahagian B. Ini best ya. Metod pendokumentasian Al-Quran. Apa perkataan yang mudah untuk pendokumentasian? Kaedah penulisan ya. Penulisan dokumen Quran tu. Ya. Nak dokumentasikan Al-Quran tu, sebab dulu Al-Quran ni hanya dihafal. Ya. Adalah sahabat-sahabat tulis dekat batu, dekat kayu, dekat tulang, dekat pelepah tamar. Okey. Tapi berselerak. Rumah ni ada sikit, rumah ni ada sikit, rumah ni ada sikit, rumah tu ada sikit. Tak dikumpulkan. Sebab pada waktu itu tidak nampak keperluan. Sebab orang hafal Quran. Bila Rasulullah dah wafat, wahyu dah berhenti turun. Penulisan Quran tu masih berselerak lagi rumah ni, rumah tu. Ada sahabat khabar kita kumpulkan lah, kita tulis. Abu Bakar tak mau. Dia kata zaman Nabi tak buat, takkan kita nak buat. Yang pujuknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata tu, kita kumpulkanlah tulisan-tulisan Quran di satu tempat. Untuk kita salin, cetak, salin satu. Buat naskah-naskah. Bukan cetak, buat naskah demi naskah. Nak jadikan cerita satu peperangan, dia panggil perang Yamamah. 70 orang sahabat hafiz Quran mati syahid. 70 orang hafiz Quran mati syahid. Mulalah waktu tu semua dah risau dah. Dah gaya kalau semua hafiz Quran mati ni, ya, macam mana? Hilang Quran ni. Jadi saya nak Abu Bakar khabar, nanti dia akan cerita ni. Kalau gitu kita kumpul lah. Tapi tak tulis lagi, bawa kumpul. Kumpul yang tulis kat kayu, batu apa semua tu, kumpul satu tempat dulu. Rumah Sayyidina Abu Bakar. Betul dah mati, meninggal Sayyidina Abu Bakar, letak pula banyak-banyak tu rumah Sayyidina Umar. Dah meninggal pula Sayyidina Umar, letak pula rumah anak Sayyidina Umar nama Sayyidatina Hafsah.
Meninggal pula Sayyidatuna Hafsah, letak pula ke rumah banyak-banyak ni. Nampak dalam satu bilik. Letak pula di rumah Sayyidina Uthman. Tu Sayyidina Uthman khabar tak jadi, ngompol gini gaya. Ada kat batu, ada kat kayu, ada kat pelepah. Kita tulislah betul atas kertas. Itulah datang nama Resam Uthmani. Resam Uthmani. Sebenarnya nama Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman buat dalam bentuk naskah. Dalam bentuk buku. Maksud dalam bentuk buku. Mushaf. Ya. Itulah panggil Resam Uthmani. Ada dah cerita nanti sini ya. Allah. Bagus ya, bagus. Ada musa 18 yang saya cerita ni. Allahumma arhamna bil Quran.